Apa jenis-jenis rawatan untuk pesakit anxiety Kalau korang pun tak tahu, korang tengok ni sampai habis. Kita adjust according to setiap pesakit. Ada yang sangat ringan, kita akan buat terapi, buat counselling. Contoh terapi adalah cognitive behavioral therapy. Kita akan menukar cara pemikiran dia orang ataupun teknik pernafasan, teknik untuk regulate emosi mereka. Kita juga membantu dengan teknik relaxation, dengan ubah gaya hidup. Tetapi kalau anxiety tu dah jadi sangat teruk sehingga kan tak boleh berfungsi, kita akan tambah dengan ubat. So setiap pesakit kita akan tengok simptom dan gejala mereka sebelum kita tailor the most appropriate rawatan. I see. Boleh tak kita self-diagnose anxiety ataupun kita kena pergi jumpa doktor untuk kepastian? Untuk lebih selamat, kita sarankan pesakit untuk jumpa doktor dulu, dapatkan saringan kesihatan fizikal sebelum kita cakap yang ni semestinya dari mental. Ya, kita patut tahu tanda-tanda awal supaya lebih aware dengan anxiety, tetapi untuk confirmation kita jumpa doktor dulu. Kalau kita tiba-tiba kena serangan anxiety in public ke apa ke kan, doktor ada tak tips untuk kita kawal on the spot? Tips yang biasanya saya ajar pesakit saya ialah deep breathing exercise. Tetapi kena fokus kepada fizikal. Satu tangan kat dada, satu tangan kat perut. So, bila tarik nafas, dada tak nak gerak, perut akan kembung. So, tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4. Bila hembus, kita kempis. 1, 2, 3, 4. So, ini satu cycle. Untuk lebih efektif, kita akan suruh pesakit untuk praktis. Setiap pagi, setiap malam buat 10 cycle. Praktis sehingga dah jadi macam muscle memory. Dah biasa buat. So, tengah panik tu tak payah fikir banyak. Terus buat je.